Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Yang belum, tekan subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi dan juga tanda sokongan anda terhadap channel ini. Okey, pada video kali ini berkenaan dengan info semakan kelulusan, pembayaran dan amount. Jom kita mulakan. Nak memulakan butiran yang nak diperjelaskan pada video kali ini okey, maklumat utama. Okey, kalau anda buat semakan sekarang, paparan belum ada yang terkini. Kerana apa? Kerana semakan hanya dibenarkan dan segala paparan akan muncul pada 24 hari bulan Mac saja. Jadi kalau sebelum 24, tak ada. Okey, baik, kita mulakan. Paparan pertama yang anda akan jumpa apabila anda buat semakan nanti aku akan jelaskan. Yang pertama apabila anda log masuk, okey, dan pilih pada semakan permohonan, paparan yang anda akan jumpa adalah seperti sebelah ni. Okey. Ada nama, ada status pendalaman dan juga status permohonan semasa. Seharusnya tertulis lulus bagi penerima sedia ada yang tidak membuat apa-apa perubahan, dan bagi yang ada membuat kemas kini sedang dalam proses. Itu yang akan tertulis. Baik, dan kolom-kolom tersebut, kolom belum terisi lagi. Jadi bermaksud yang ada hanyalah maklumat pembayaran fasa 1 sahaja yang telah pun berlalu pada bulan perayaan Tahun Baru Cina yang lalu. Dan untuk pembayaran fasa 2, walaupun anda telah menerima, penerima BSN ada yang terima, dan yang belum menerima, paparan akan tertera dash kosong lagi. Sebab apa? Sebab paparan itu hanya akan muncul pada 24 Mac nanti, hari Isnin. Okey, dan bawahnya pula jumlah yang telah dibayar. Dekat paparan itu tertulis 500. Okey, bermaksud pada fasa 1 sipolan tersebut telah menerima RM500, dan bawahnya amount bayaran keseluruhan itu tertulis 500. Sedangkan orang ni mungkin menerima kategori isi rumah tapi kenapa 500? Kerana amount bayaran keseluruhan itu bermaksud yang telah dibayar secara keseluruhannya. Bermaksud apabila fasa 2 dah ada amount dalam kolom, okey, jumlah bayaran keseluruhan itu akan bertambah. Katakanlah pada fasa 2, golongan kategori isi rumah ini mendapat 300. Okey, maka dekat ruangan jumlah bayaran keseluruhan itu akan tertulis 800. Kerana 500 tersebut telah pun dicampurkan dengan 300. Itu paparan pertama yang kita perlu faham. Okey, apabila kita tekan pula kepada maklumat pembayaran, akan keluar paparan seperti ini. Akan ada nama, fasa. Okey, jangan terkejut kalau fasa 2 belum ada paparan lagi. Kerana belum lagi. Dan maklumat pembayaran ini hanya akan ada pada 24 hari bulan juga, dengan paparan untuk fasa 2, jumlah bayaran yang anda bakal terima pada fasa 2 katakanlah 300, maka akan tertulis 300 dekat situ. Dan status kredit, adakah nanti akan keluar sama ada dalam proses ataupun dalam proses pengkreditan, ataupun bila dah dikreditkan akan berjaya kredit. Okey? Dan biasanya apabila kita buat semakan pada hari pertama ataupun hari kedua, biasanya akan tulis sama ada dalam proses atau dalam proses pengkreditan. Baik. Okey? Bagaimana pula dengan yang ada membuat rayuan dan juga kemas kini? Okey, ambil perhatian Untuk yang ada membuat rayuan ataupun kemas kini, pada paparan yang utama tadi, status permohonan semasa tu akan tertera dalam proses. Ataupun dalam proses semakan dalam proses semakan. Itu bermaksud keputusan dulu lah keluar lagi. Keputusan tu hanya akan keluar pada 24 bulan hari Isnin. Okey? Jadi sabar. Banyak yang berkomen bertanya kenapa semakan belum keluar apa-apa dan sebagainya. Ambil maklum apa yang telah aku sampaikan tadi. Segala maklumat termasuk paparan utama dan maklumat pembayaran hanya akan ada pada hari Isnin, bermula Isnin. Diyakini sekitar 12 pagi. 12 tengah malam hari Isnin. Masuk je 24 tu dah boleh check dah. Dan aku yakin talian ke MySTR akan sibuk. Jadi, perlu ke tidak untuk check? Perlu. Adakah perlu untuk check serta-merta? Tak perlu. Tak perlu nak tergesa-gesa menyemak. Anda boleh semak pada siang harinya. Tak perlu 12 tengah malam. Okay? Sebab maklumat tu tak lari pun. Cuma kalau orang cakap penerima sedia ada, tak perlu risaulah. Dan tak ada buat pindaan apa-apa, tak perlu risau. Tapi kalau penerima sedia ada buat pindaan
ataupun penambahan maklumat, okey, kena tunggu apakah paparannya, adakah dapat ataupun tidak dan sebagainya, lulus ataupun tidak. Baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan berkenaan dengan semakan amount, pembayaran dan segala yang berkaitan dengan semakan STR fasa 2. Baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan yang perlu nak ditanya, drop di ruangan komen. Baik, semoga jelas. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.